Apa beza antara 3 shock absorber Waldeck ni? Untuk pengetahuan korang, Waldeck ada 3 jenis absorber tau. Masing-masing ada kelebihan dia. First kali kita tengok beza antara Supreme dan Max ni. Supreme ni dia absorber gas dan minyak, manakala yang Max ni dia minyak sahaja. Perbezaan paling ketara yang kita boleh nampak adalah dia punya batang sub dia. Yang Max ni dia saiz 20mm dan Supreme dia pakai 16mm. Saiz body dia sama, which is 57mm, tapi dekat dalam dia ni, ni yang beza dia. Di mana yang Max ni dia pakai piston yang lagi besar berbanding Supreme. So kita nampak yang absorber Max yang warna kuning ni sesuai untuk angkut barang yang lagi banyak dan kerja berat. Dan yang putih ni pula elok untuk ulang-alik kerja ataupun bawa family. Yang absorber yang warna biru ni pula shock absorber minyak yang menjadi pilihan untuk orang yang nak jimat tapi berbaloi. Dia shock absorber heavy duty standard yang memang ikut sebiji spek OEM. Tapi dia punya kelebihan dekat body dia adalah upgrade dia sikit. So lagi tahan lasak daripada standard lah. Walaupun shock absorber Waldeck Max ni absorber minyak, tapi harga dia mahal sikit daripada Supreme sebab dia guna piston yang lagi besar untuk kegunaan yang lagi lasak. Tapi kalau korang mencari shock absorber gas, memang sesuai sangat lah yang Supreme ni juga. Jadi mana satu pilihan korang? Nak yang budget atau yang boleh tahan berat yang ekstrim? Cuba komen dekat bawah.